Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita dalam unit 14 yang bertajuk Milik Kita. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca dan memahami petikan. Selain itu, cikgu juga harap murid-murid dapat mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Okey, apa maksud mengedit teks? Maksudnya kita membetulkan kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam sesebuah petikan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang tanda baca. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar 4 jenis tanda baca. Yang pertama kita ada noktah, kemudian ada koma, tanda tanya dan juga tanda seru. Ini dia simbol-simbol untuk setiap jenis tanda baca. Kalau noktah, simbolnya ialah titik. Koma, simbolnya macam ni. Tanda tanya ataupun tanda soal dan juga tanda seru. Okey, semua tanda baca ni digunakan pada akhir kalimat ataupun akhir ayat. Tetapi jenis ayat yang berbeza. Contohnya kalau noktah digunakan pada akhir ayat. Koma pula digunakan untuk menyambung ayat. Tanda tanya digunakan dalam ayat tanya. Dan kemudian untuk tanda seru digunakan pada akhir ayat seru. Okey, selepas ini kita akan tengok sama-sama contoh-contoh penggunaan tanda baca. Baik, untuk tanda baca yang pertama, tanda noktah, ayat contohnya ialah ibu menyiram pokok bunga di halaman rumah. Mana satu tanda bacanya murid-murid? Ini dia, pandai. Tanda noktah di akhir ayat. Okey, yang kedua kita ada tanda koma. Ali suka makan nasi lemak, roti canai dan mi goreng. Okey, mana dia tanda koma? Ini dia, pandai. Ini penggunaannya di tengah-tengah antara perkataan yang banyak. Kita nak pisahkan perkataan-perkataan. Jadi, kita berhenti sejenak. Ali suka makan nasi lemak, koma, roti canai dan mi goreng. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk ayat soal ataupun ayat tanya. Okey, contohnya, apakah warna kegemaran kamu? Okey, ini dia tanda soal. Ada tanda soal di belakang, maksudnya dia merupakan ayat tanya. Dan yang terakhir, tanda baca, tanda seru. Okey, kalau tanda seru, ayatnya mesti berbunyi macam ni. Contohnya, wah, cantiknya tulisan Hana. Okey, mesti ada tanda seru di belakang sini. Okey, ini dia cara-cara penggunaan tanda baca. Baik, sekarang kita akan baca sama-sama dalam buku teks muka surat 85. Ada sebuah cerita tentang Pondok Malaysia. Okey, ceritanya tentang 3 orang sekawan yang sedang menghias sebuah pondok. Okey, mari kita baca bersama-sama. Pondok Malaysia. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Baik murid-murid, hari ini kita nak edit kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam perenggan yang warna biru ni. Ini terdapat kesalahan tanda baca. Jadi, macam mana cara nak betulkan? Okay, kita tengok di sini di perenggan kedua. Okay, kita boleh tengok menghias pondok itu Jagu ini. Di sini mesti ada tanda noktah. Okay, ni. Di akhir kalimat, di akhir ayat mesti ada tanda noktah. Kemudian mesti bermula dengan huruf besar. Okay, yang kedua. Kesalahan yang kedua ialah warna merah, kuning dan hijau. Okay, bila ada banyak perkataan mesti ada tanda koma. Pandai. Okay, mesti letak tanda koma. Kemudian yang ketiga. Pondok itu cantik sekarang mereka. Ini mesti ada tanda noktah di sini. Okay, sebelum sambung ayat mesti ada tanda noktah. Kemudian mereka mesti bermula dengan huruf besar. Okay, ini dia cara-cara macam mana kita nak edit kesalahan tanda baca dalam sebuah petikan.
Sekarang kita akan buat bersama-sama dalam buku aktiviti muka surat 10 hingga 11. Murid-murid tengok buku aktiviti jilid 2 masing-masing. Okey, yang pertama aktiviti 3. Arahannya ialah salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okey, dalam ayat-ayat ini terdapat tanda baca yang perlu kita betulkan. Kemudian salin semula. Yang pertama, Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, kita nak letak tanda noktah ataupun tanda koma bila di akhir ayat. Pandai kita letakkan tanda noktah. Okey, murid-murid tulis semula ayatnya dan letakkan tanda baca yang betul. Begitu juga dengan nombor 2. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Okey, tanda apa? Pandai tanda noktah. Yang ketiga, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Okey, tadi cikgu dah terangkan kalau ada banyak perkataan macam ni kita nak letak apa? Tanda koma. Betul. Kita letak tanda koma dan yang terakhir mesti letak tanda noktah. Yang keempat, mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Sama juga dengan nombor 3, mesti letak tanda noktah di akhir ayat dan di antara dua perkataan mesti letak tanda koma macam ni. Mereka menggantung benda pada pintu, tingkap dan dinding. Okey, nombor 5. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey, setelah dihias, kita kena berhenti sekejap. Kalau kita nak berhenti sekejap, kita letak tanda apa? Tanda koma. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Dan di hujung ayat mesti letak tanda noktah. Baik, sekarang kita akan buat aktiviti bahagian B. Arahannya ialah tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Okey, cerita ini tentang Normi dan abangnya Norman. Okey, mari kita baca sama-sama. Hari Kebangsaan hampir tiba. Normi dan abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, murid-murid, kita nak tengok di mana kesalahan yang pertama. Ini dia. Selepas tanda noktah mesti bermula dengan huruf besar. Kemudian ada kesalahan yang kedua, iaitu di antara perkataan mesti ada tanda koma. Yang ketiga, huruf mesti huruf besar sebab berada di awal ayat. Yang keempat, selepas perkataan basikal mesti ada tanda noktah. Okey, dan yang terakhir, di akhir ayat mesti tanda noktah. Ini dia cara-cara kita untuk mengedit tanda baca yang salah. Jadi, yang betulnya ialah macam ni. Okey, ini tulisannya. Huruf besar, mesti ada tanda koma. Permulaan ayat mesti bermula dengan huruf besar. Mesti letak noktah dan yang terakhir di hujung kalimat ataupun ayat mesti ada tanda noktah. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.